Kalaulah kita redha dengan takdir yang datang dalam hidup kita, dua perkara yang kita akan dapat. Pertama, kita akan dapat of course pahala. Yang kedua, apabila kita redha setiap takdir yang datang dalam hidup kita, Allah akan datangkan ketenangan dalam hati kita. Ramai mana orang hari ini Yusuf, yang datang satu musibah kepadanya, dia mempertikaikan Allah. Dia menyalahkan Allah, dia menyalahkan orang lain. Padahal kita tak tahu. Dalam Al-Quran Allah sebut, kadang-kadang ketika mana sesuatu perkara yang datang kepada kamu dan kamu menyangka sesuatu perkara itu buruk kepada kamu, Allah sebut dalam perenggan yang kedua, ketika itulah barangkali perkara itu lagi baik untuk kamu dan kamu tak perasan. Inilah orang yang kita tengok pada hari ini. Bila mana datang musibah, bankrupt, datang ujian datang daripada Allah, kehilangan seseorang, kita salahkan Allah. Memang betul, memang kita akan rasa macam tak selesa, kita rasa tak suka, sebab kita ni lumrah manusia kan. Tapi kita kena tahu, setiap ujian yang datang kepada kita, saya percaya dalam hidup saya, bila Allah tetapkan ujian itu datang kepada kita, ketika itu Allah tahu kamu ready dengan ujian itu. Ketika itu Allah nak ujian itu, Allah pilih kita. Pada waktu itu, pada masa tu, wahai ujian datang kepada fulan bin fulan. Masa tu dia ready menerima ujian aku. Maka ketika itu berbondong-bondong ujian datang kepada kita. Tapi bila ujian datang kepada kita, Yusuf, saya percaya satu perkara. Allah nak close dengan kita pada hari itu. Allah nak tengok tindakan kita pada hari itu. Allah nak tengok bagaimana kita menerima ujian yang aku bagi kepada kamu. Sebab itulah hari ini kan, lain-lain kan kita tengok. Ada orang tu, contohlah, maaf saya sebut, ada orang tu kehilangan seorang ibu dan ayah di usia 18 tahun. Kenapa pada 18 tahun tu Allah uji dia? Kenapa Allah tak uji kita kehilangan ibu dan ayah pada ketika itu? Sebab kita tak ready. Dia ready 18 tahun kehilangan ibu dan ayah. Tengok yang berlaku kemalangan tempoh hari, masuk dalam sungai kan, satu keluarga tinggal seorang. Kenapa Allah uji adik itu dengan kehilangan ibu dan ayah dan seluruh adik-beradiknya? Sebab Allah tahu pada waktu itu adik itu sedang ready dengan ujian yang Allah nak bagi kepada dia. Ya Ustaz tak tahu ni. Umur berapa ni Ustaz? Saya tak tahu, tapi saya nampak klip macam tu lah. Apa? 12 tahun. Masya Allah, adik 12 tahun. Allah uji demikian dengan kehilangan ibu dan ayah. Sebab